sedang dilaksanakan. Itu belok ke sebelah kanan, itu U-turn untuk ke Parit Karja. Saya dah menghampiri bahagian hadapan Universiti Tun Hussein On. Jadi kalau nak masuk ke Universiti Tun Hussein On, itu belok ke sebelah kiri. Di sebelah ini ada kilang komponen Sdn Berhad. Begini keadaan Pekan Parit Raja dengan keadaan jalan yang seolah-olah bersimpang siur di sini. Ini ialah keadaan Pekan Parit Raja Batu Pahat. Ini kenderaan berat dan di situ ada banyak lori yang menuju ke arah Batu Pahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya berada di Sri Gading dalam perjalanan menuju ke Aitam. Jadi perjalanan ini akan mengambil masa kira-kira antara 30 hingga 40 minit bergantung kepada keadaan jalan. Sekarang ini saya berada di Sri Gading. Inilah keadaan jalan yang dapat saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat semua. Ini sebelah kiri ini ialah Sri Gading dan ini ialah keadaan jalan yang dapat saya tunjukkan pada petang ini. Jadi begitu banyak kenderaan yang lalu lalang di kawasan ini, dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat, keadaan jalan di sini sedang dalam penambahbaikan. Jadi kalau diperhatikan di sebelah kiri ni banyak sekali papan tanda yang memberitahu kepada pengguna jalan raya supaya berhati-hati. Sekali lagi saya tunjukkan keadaan jalan pada petang ini. Nampak semakin banyak kenderaan yang lalu lalang di kawasan ini. Jadi kena berhati-hati dekat sini. Jadi ini dah mendekati dengan U-turn ke Parit Karja. Di sebelah kiri ni ada kenderaan berat Jadi pengguna-pengguna harus berwaspada ketika melalui jalan ini. Ini dia yang saya nyatakan tadi, U-turn untuk menuju ke Parit Karja di sebelah kanan saya itu. Dan terus itu kita akan menghampiri Taman Universiti. Ini di sebelah kiri ini, ini ialah Taman Universiti di Parit Raja. Dan di sini adalah terdapatnya jejantas, kerana di sebelah kanan itu ada sekolah kebangsaan. Di sebelah kiri saya itu McDonald, dan di sebelah McDonald itu ialah Lotus Parit Raja. Itu di sebelah kiri yang berwarna hijau itu. Ini di sebelah kiri ni, kalau kita perhatikan, ini ada college dan sekali lagi di hadapan ini nampak ada jejantas. Jadi memang keadaan jalan di sini agak sibuk sekali. Saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Sekarang saya dah menghampiri bahagian hadapan Universiti Tun Hussein On. Jadi kalau nak masuk ke Universiti Tun Hussein On, itu belok ke sebelah kiri. Jadi inilah keadaan dia. Sebelah kiri ni pintu masuk Universiti Tun Hussein On. Dari UTHM menuju ke Parit Raja ini tak berapa jauh sangat Jadi alhamdulillah keadaan jalan pada petang ini nampak begitu lengang. Ini keadaan jalan kalau diperhatikan. Oleh kerana lampu isyarat berwarna merah, maka saya kena berhentikan kenderaan di sini. Dan yang pastinya ini bagi membolehkan kenderaan lain menggunakan jalan tersebut.
kenderaan berhenti. Kenapa? Sebab di depan itu ada lampu isyarat. Jadi kalau dekat sini ada lampu isyarat warna merah, yang pastinya banyak sekali kenderaan yang terpaksa berhenti dan kedudukannya adalah berderet. Ini lampu isyarat telah bertukar menjadi warna hijau. Jadi semua kenderaan dapat bergerak dengan jayanya. Di sebelah kiri ini memang banyak kenderaan berat kerana di sebelah ini adalah sedang melaksanakan pembangunan, khususnya pelebaran jalan ni dia, kita tengok ada jejantas dekat sini, dan di sebelah ini adalah banyak sekali kenderaan-kenderaan berat. Kerana sahabat cuba tengok dekat sini, jadi kawasan pembangunan iaitu pelebaran jalan sedang dilaksanakan di Parit Raja. Ni jadi kesesakan sekali lagi berlaku di sini Ini kita tengok ada pembahagi jalan dekat sini. Jadi yang pastinya di kawasan ini sedang dalam pembangunan. Jadi walaupun bukan waktu puncak, tetapi keadaan jalan sudah menampakkan begitu sesak di kawasan ini. Jadi saya teruskan lagi perjalanan. Beginilah pembangunan jalan di Parit Raja. Jadi sahabat boleh tengok macam mana keadaan jalan, terutama kalau pada waktu puncak. Jadi memang tak dapat dinafikan di kawasan ini akan berlaku kesesakan. Ini semakin menghampiri Parit Raja. Tapi apa yang pasti, selepas jalan ini siap nanti, dia akan memberikan manfaat kepada pengguna-pengguna jalan raya, sama ada yang mengulang secara harian daripada Batu Pahat ke Keluang ataupun sebaliknya. Dekat sini ada Petronas, dan ini saya tunjukkan Pekan Parit Raja. Ini ialah keadaan Pekan Parit Raja Batu Pahat. Jadi memang beginilah keadaan jalan pada setiap hari. Selagi pembangunan belum selesai, maka pengguna-pengguna terpaksa bersabar bila melalui jalan ini. Ini sekali lagi saya tunjukkan keadaan jalan di Parit Raja. Ini Parit Raja menuju ke Keluang. Dekat sebelah kiri ini kita nampak ada Shell, dan saya kena berhati-hati. Sekali lagi saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat yang cuba nak menggunakan jalan dari Seri Gading ke Parit Raja. Inilah keadaan jalannya yang dapat saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Ini bukanlah waktu puncak. Jadi kita nampak kalau pada waktu puncak, yang pastinya akan berlaku lagi kesesakan yang tak diduga. Ini saya sudah menghampiri ke kawasan perkampungan Sabak Uni kalau tak silap saya. Jadi selagi jalan ini belum siap, maka dia akan memberikan kesan kepada pengguna-pengguna jalan raya. Nampak ditunjukkan situ dibenarkan hanya 50 km per jam. Di sebelahnya ada masjid, dan di sebelah masjid ini kita tengok ada lagi jejantas. Jadi
jalan daripada Parit Raja menuju ke Keluang ni, memang banyak sekali jantas yang akan kita temui nanti. Sekali lagi kita tengok jalannya, dan alhamdulillah jalan ini telah pun dibuka sedikit, jadi memberikan kelegaan kepada pengguna-pengguna jalan raya kerana divider telah pun dibuka bagi membolehkan pengguna-pengguna jalan raya menggunakan jalan ini dengan agak selesa. Sekali lagi saya tunjukkan dekat sini kena berhati-hati kerana kerja-kerja sedang dijalankan. Ini keadaan jalannya. Ya, kita tengok di sebelah kanan ni masih ada lagi divider. Jadi kalaulah jalan ini nanti dah siap, jadi yang pasti dia akan memberikan manfaat kepada semua pengguna-pengguna jalan raya dan akan menyebabkan jalan ini semakin maksimum digunakan nanti. Ini di tengah-tengah ni telah pun dipasang lampu, tiang lampu, tapi masih belum berfungsi lagi. Sekali lagi saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat, di hadapan sana itu ada jejantas. Saya dah menghampiri lampu isyarat, iaitu kalau belok ke sebelah kanan itu ialah ke Parit Betak dan boleh menuju ke Pontian ataupun menuju ke Benut. Itu sebelah kanan. Sekali lagi saya tunjukkan dekat sini. Di hadapan itu kita tengok ada satu lagi jejantas. Biasanya kalau ada jejantas ni sama ada masjid ataupun ada sekolah. Ada di sebelah tu. Jejantas ni sedang pun dibuat Ini jejantas yang dalam pembinaan, dan di hadapan sana tu ada satu lagi jejantas. Ini ialah jejantas yang sedia ada. Jadi kita boleh tengok keadaannya seperti ini. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, jejantas ini memang di sebelah ni ada sekolah. Ni sebelah tu ada sekolah kebangsaan. Tengok. Dan di sebelah kiri ini pula ialah pejabat bomba. Ini nampak beberapa buah kenderaan yang melalui jalan ini. Ya, dekat sini pun masih ada lagi pembinaan. Ini dia. Kita dapat perhatikan keadaan jalan seperti ini. Ya, kita dapat perhatikan. Saya semakin menghampiri Pekan Air Hitam. Ini sebelah kiri ni, ini ialah Petronas Air Hitam. Jadi kalau nak berhenti dekat sini, kena awal-awal berikan lampu isyarat belok ke sebelah kiri ni. Sekali lagi, sebelah kiri ni ada kenderaan berat, dan di hadapan itu nampak ada traktor sedang melaksanakan kerja-kerja di bahu jalan. Ini kenderaan berat, dan di situ ada banyak lori yang menuju ke arah Batu Pahat. Saya dah sampai pun Pekan Air Hitam. Inilah keadaan Pekan Air Hitam Batu Pahat. Okey, terima kasih kerana menonton video ini hingga tamat. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Jumpa lagi.